Seorang wanita warga Indonesia didenda RM500 dan diperintah menjalani khidmat masyarakat oleh Mahkamah Seksyen Johor Bahru selepas mengaku membuang sisa pepejal iaitu puntung rokok dan botol minuman di tempat awam. Kes itu adalah pendakwaan pertama di bawah Seksyen 77A Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Anita Luqman, 49, selaku orang kena saman OKS membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aziati Jaafar. Dia didakwa membuang sisa pepejal iaitu puntung rokok dan botol minuman di tempat awam dan bukan di dalam bekas yang diperuntukkan bagi maksud tersebut di Jalan Ibrahim Sultan Setulang Laut pada 12.41 tengah malam 1 Januari lepas. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM500 atau penjara 15 hari jika gagal membayar denda serta memerintahkan OKS menjalani khidmat masyarakat selama 6 jam dengan kadar maksimum 2 jam sehari dalam tempoh 6 bulan dan sekiranya gagal mematuhi perintah khidmat masyarakat itu, OKS berdepan denda antara RM2,000 hingga RM10,000. Di mahkamah sama, seorang lelaki warga Bangladesh, Sultan MD 28, didakwa membuang puntung rokok di lokasi sama pada 1 Januari lepas. Bagaimanapun, Sultan selaku OKS memohon prosiding dikendalikan dalam bahasa Bangladesh kerana tidak memahami bahasa Melayu sebelum mahkamah menetapkan 28 Januari ini untuk sebutan semula kes.